Pernah ke Dr. Fee melalui rasa burnout yang melampau? Burnout as a dentist tu jarang-jarang kan? lah. Sebagai Compare mak dengan lebih. Dr. Natasha yang buat braces apa semua ni kan. Kita punya burnout tu more kepada parenting kot. Oh. Sebab and then juga Berat tanggungjawab parenting je. parenting tu Walaupun mempunyai helper Dr. Fee tu. berat. Berat juga. Tu time yang I banyak Helper tu burnout lah. CP-CP je. Tapi actually kita as a working mom ni memang sangat nak cakap semua orang lah. Memang susah lah nak bahagi masa 24 jam ni. Kan? Yelah kadang-kadang kita sebagai perempuan nak jadi doktor gigi apa semua. Tapi nak kena balance kat dia sebagai seorang isteri. Kadang-kadang kena dulukan isteri pada patient lah macam mana kan. Patient sakit gigi tapi kita tengah tengok movie dengan husband. Tapi kalau macam tu Kena macam mana? pergi, Kita nak kan? dahulukan yang mana dulu? Kita Kita kena dulukan bertanya mana? dengan Ini selalu menjadi isu. Oh ya ke? Tapi I ada Macam patient tu. lah. So itu adalah cause of your punya burnout lah. Macam tadi juga yang pasal working mom ni kan. Saya dengan Dain Izhar, apa yang kita cakap macam mana burnout kita tu, macam mana nak atasi burnout kita tu, you memang kena betulkan niat, which is kita tanggungjawab kita memang untuk anak-anak dan suami. Okay? Dan selebihnya tu untuk Allah sahaja. Jadi bila macam tu dapat atasi kita punya burnout tu semua. Itu saya dapat belajar satu tips lah tadi.